dan tidak disyaratkan kepada jenis tertentu daripada pakaian untuk solat. Tak perlu, tidak ada syarat kena pakai jubah ke, dah pakai telekung besar ke orang perempuan, tak ada syarat. Baju jenis macam mana boleh pakai, kan? Asalkan ianya menutup aurat. Tengok dia punya agama kita ni bebas, boleh. Setiapnya pakaian itu syaratnya menutup aurat, bersih daripada najis yang dia boleh menutup aurat. Pakaian macam mana tak kisah. Pakaian macam orang Cina tak pakai Cina, tak masalah, yang penting tutup aurat, kan? Pakaian yang boleh menutup aurat, bentuk dia macam mana tak kisah. Kalau buat betul masalah. Orang pun syarat nak pakai jubah belakang. Ya. Orang Arab yang suka pakai jubah.